Dengar baik-baik. Faham soalan, faham jawapan. Apa hukum cium bini di khalayak ramai? Apabila kita akad nikah, aku nikahkan akan dikau dengan si fulanah binti si fulan dengan mas kahwin. RM500 tunai. Dia pun jawab, aku terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sahlah nikah. Maka banyak benda yang haram menjadi halal. Faham lagi? Sebelum akad nikah haram, lepas akad nikah halal. Banyak. Antaranya melihat dan menyentuh. Faham lagi? Sebelum kita akad nikah, haram tengok dadanya, haram tengok perutnya, haram tengok pusatnya, haram tengok kemaluannya, haram tengok punggungnya, haram tengok lengannya, haram tengok, banyaklah haram. Haram pegang dahinya, haram pegang hidungnya, haram pegang lutut, banyaklah haram. Bila jawab nikah, halal. Tetapi ingat, bukan semuanya halal. Banyak yang sudah halal, ada beberapa perkara masih haram. Antara yang haram ialah bersyahwah dengan isteri di khalayak ramai. Sebab tu tak boleh berpeluk cium dengan isteri yang halal